Kayuh. Ya. Kayuh. Dia merentas tengah padang nakama. Peluang terakhir sebelum separuh masa. Dia merentas tengah padang nakama. Peluang terakhir sebelum separuh masa. Sheikh, awak tak bosan ke dengan permainan tu? Ya, awak masakannya setiap kali awak main. Saya tak tahu kenapa awak main benda tu, saudara. Kenapa awak nak main bola sepak palsu sedangkan awak nak bertarung dengan benda sebenar menentang nakama esok? Liga Super 3000X sama macam bola sepak sebenar, Kuljo. Maaf, Sheikh. Permainan tak mengujakan saya. Bola menjauh dari dia. Peluangnya terlepas. Bola menjauh dari dia. Peluangnya terlepas. Awak kalah. Ia memang macam ketinggalan. Tapi nampaknya versi baru akan jadi tersangat bagus. Grafik menakjubkan, kesan bunyi yang super realistik. Oh ya. Dan pemain-pemain terbaik di dunia akan datang. Liga Super 4000X. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan setiap keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku Super Striker. Super Strikers. Wow, Super Strikers! XP besar rasa sangat gemuruh sekarang. Saya Alex. Saya akan ambil gambar awak bergerak untuk SL 4000X. Hai Alex, saya Shakes. Uber hebat. Awak nak... Dia Sheikh, bukan Uber. Uber dari Iron Tank. Itu cara meluahkan. Maaf. Maksud saya, maaf. Kadang-kadang saya lupa cara orang bercakap di luar sana. Dah sedia untuk lawatan besar? Ha? Yo, itu Uncle Joe. Phew, adakah itu bau busuk ataupun cuma pimpok? Tenis meja lah kalau nak tahu. Saya teka awak kenal satu sama lain. Kawan-kawan, perkenalkan Chill John. Dia pemain pimpong nombor 1 dunia. Tenis meja. Semuanya yang dia tahu ialah, semuanya sebenarnya. Dia pinjam dari yang benar. Tolonglah, saya dah lepas teknik orang baru. Saya ialah raja pemusing yang terbaru. Gaya awak tu dah basi, Kuljo. Pemusing awak dah nipis. Lawatan dah mula. Awak semua ikut tak? Mula-mula pembuat kod. Otak yang super bijak yang membina permainan. Para penguji biasanya bermain dan makan coklat sepanjang hari. Hebat! Di mana saya nak daftar? Di sinilah letaknya studio bunyi kami. Pemain Liga Super sebenar dan jurulatih menyumbangkan suaranya untuk SL 4000X. Ya, memang bagus tu. Kesan bunyi dalam 3000 memang teruk. Permainan tamat. Awak kalah. Permainan tamat. Awak kalah. Wow. Okey. Kita dah dekat dah. Boleh tak awak buat lebih ceria, lebih gembira? Apa? Ini bukannya berita cuaca. Jangan risau. Kita dah hampir. Take 346. Mula. Saya mengalah. Dan akhir sekali di mana magic sebenar berlaku, Super Strikers. studio ambil gambar bergerak ialah di mana kami mengambil setiap perincian pergerakan awak.
Setiap perincian, ya. Ya, genius. Sangat bagus. Buat lagi sekali, tapi kali ini pada mikrofon tu, ya. Selamat datang ke studio tangkapan bergerak. Kedudukan dan pergerakan pengesan pada sut awak akan dirakamkan oleh kamera khas dan datanya akan dimasukkan ke dalam komputer ni. Oh, tolonglah, Alex. Jangan ambil gambar bergerak ni, boleh tak? Jangan risau. Satu-satunya benda yang saya nak ambil ialah semua gerakan klasik Super Strikers. Semua memang hebat. Ya, bagus. Cool Joe, giliran awak. Berapa kali saya kena beritahu awak semua? Permainan video bukan kesukaan saya. Tapi permainan ni takkan sama tanpa 4 tiang pemusing. Saya tak tahu, saudara. Bolehlah. Yelah, saya akan buat. Awak ingat awak nak buat apa ni, ya? Saya... Ini bukan Jumaat cosplay, ya kan? Bukan. Oh, saya rasa macam orang dungu. Jangan. Awak hebat dengan rupa tu. Kostum yang bagus. Oh, terima kasih. Hei, apa kata kita tukar ganti? Betul ke? Betul. Macam betul-betul ke? Betul-betul. Macam... Betul! Bersedia semua untuk 4 yang berpusing. Pusing kiri. Pusing kanan. Pusing belakang. Macam mana dia pusingkan bola macam tu? Macam tak percaya ajalah. Sabar nak tengok ni dalam permainan video. Pusing atas. Saya nampak yang ni. Oh, baiklah. Awak boleh ambil yang ni. Cool Joe, hantaran lintang awak sangat hebat. Terima kasih, Cik. Macam mana awak semua tahu ke mana bola tu nak pergi? Berlatih jadi sempurna. Lebih pada berlatih dan berlatih jadi sempurna. SL4000X akan menjadi hebat. Awak dah banyak sangat membantu. Ya. Awak dah banyak sangat membantu Super Strikers. Dan inilah dia, tiang berpusing Cool Joe. Kenal mereka. Perhatikan mereka, pintas mereka. Ianya sentiasa akan jadi satu daripada 4. Ini akan membuatkan kepala Super Strikers berpusing. Sekarang baru ketawa saya betul. Ini perlawanan Nakama menentang Super Strikers langsung dari Stadium Gashiku. Kedua-dua musuh terkenal ini sama-sama setanding. Tapi kalau seorang pemain boleh buat perbezaan, ianya Cool Joe. Raja hantaran silang. Itu hantarannya. Shakes dan El Matador ada di situ. Bolehkah salah seorang menyentuhnya? Oh, dibaca baik oleh Miko-chan. Nampak macam Cool Joe kena hantar pada saya lepas ni, kan? Oh, Nakama memang berbahaya bila buat serangan balas.
Super Striker cuba berkumpul semula. Tapi tak ada gunanya. Nakama sekarang mendahului. Nampaknya Raja Hantara Silang sudah turun tahta. Awak kalah, Super Strikers! Permainan tamat, awak kalah! Kuljo, Apa? saya rasa saya tahu kenapa Nakama boleh baca 4 pusingan awak. Oh, ya ke? Macam mana? Sebenarnya Uragiri ada di studio mocap semalam. Pusing balik tu, saudara. Uragiri ada di mana? Maafkan saya rasa dia nampak gerakan awak. Apa yang saya cakap pada awak? Semua jujur digital, tangkapan tiada emosi tanpa wayang adalah tak bagus, saudara. Hei, Kuljo! Awak perlu fikirkan apa jadi pada ego saya bila tak menjadikan gol, kawan. Jangan pentingkan diri sangat, boleh tak? Terima kasih datang singgah. Kami akan balas dendam dalam perlawanan balas. Macam mana, Shakes? Uragiri dah nampak semua gerakan saya. Pusingan 4 tiang dah bukannya rahsia lagi dah. Tengok di sisi baiknya, Kuljo. Ia tak akan jadi lebih teruk. Yo. Jangan risau. Saya dah tanda tangan yang ni untuk awak. Kuasa kayuhan? Saya nampak Nakama diamkan awak, Kuljo. Dah cakap dah, sayalah raja baru pemusing. Tapi jangan risau, mungkin awak boleh belajar sesuatu dari permainan saya. Saya ada pusingan yang awak tak dapat bayangkan. Awak suka permainan, Shakes? Apa kata main pingpong sampai permainan baru Liga Super keluar? Tenis meja lah, dungu. Pusingan yang awak tak dapat bayangkannya. Peringkat 1, pusingan awak tu nipis. Peringkat 10 lembab. Boleh tahan. Peringkat 24. Adakah awak pakar pepusing seterusnya? Peringkat 36. Awak dah ada gerakan sini, Jake. Peringkat 50. Oh yeah, kunci pepusing baru terbuka. Pencungkil gabus. Yeah! Woohoo! Saya tahu saya boleh buat. Saya kena cari Chiljon. Oh, apa ni, Shakes? Setidaknya basuhlah tangan awak. Terima kasih membantu saya, Alex. Itu yang dapat saya buat lepas kesilapan besar dengan mocap tu. Inilah tempatnya. Tapi saya tak tahu macam mana nak masuk. Terutamanya sebab awak berkawan dengan Kuljo. Kita menyamalah, apa lagi? Tak nak lepaskan permainan ni. Kan kita dah buat macam tu. Itu pun dia. Pusingan kelima. Itu caranya Kuljo boleh kalahkan Nakama. Jadi, siapa seterusnya? Siapa nak bermain dengan si raja pemusing? Shake! Apa yang awak buat di sini? Saya datang sebab pencungkil gabus. Sungguh ni Kuljo. Memang ada pemusing kelima. Dan saya tahu macam mana awak nak belajar. Tolonglah, Shakes. Saya dah belajar kesilapan saya. Kenapa saya nak dengar nasihat awak lagi sekarang ni?
Dengarlah dia cakap, Kuljo. Ya, dengarlah. Kami perlu awak di sana. Atau saya tak dapat carikan gol lagi. Apa-apalah. Apa yang Shakes buat beberapa hari ialah main pedal power. Ya, macam itulah caranya saya dapat tahu tentang pemusing kelima. Permainan video, tenis meja, Chill John. Ini adalah benda yang paling saya tak gemar. Pemusing kelima wujud. Saya akan bangunkannya. Saya akan percaya bila saya melihatnya. Ya. Wow. Untuk bantu belajar pencungkil gabus ekstra laju, kami akan mocapkan dan buat analisa. Sama macam Uragiri buat pada gerakan awak. Kalau permainan video yang buatkan kita bermasalah, permainan video boleh selamatkan kita. Ada satu benda lagi. Sama macam dalam pedal power, kunci pencungkil gabus haruslah dibuka. Betul ke? Saya nak buktikan buat selamanya siapa pemusing terbaik di antara semua. Macam yang saya cakap, saya tak main pongnya. Tenis meja. Perlukan gol, Kuljo. Lakukan untuk saya. Dan pasukan kita juga. Apa yang perlu awak buat ialah satu mata daripadanya. Hari perlawanan di Strikerland. Minggu lepas kita lihat dua pasukan ini tak sama standing seperti dulu, Brenda. Jadi, coach dah buat perubahan besar. Klaus di sayap kiri dan Kuljo tak nampak dia di mana pun. Ya. 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 Klaus adalah penyerang yang hebat. Tapi mengisi but pemain sayap kiri dunia terbaik, itu takkan menjadi. Tak! 1 dari 4. Satu lagi ketahu yang bagus. Kawan. Hantaran Kuljo buatkan menjaring gol senang. Taklah, mana ada. Okey, mungkin mereka ada tolong sikit. Jangan risau semua. Saya yakin Kuljo dah dapat mata sekarang ni. Yo. Dia main macam seekor badger. Apa lagi ni, kawan? Biar dia kalahkan awak. Cuma satu mata aja. Tak boleh, El Matador. Saya nak menang adil dan saksama. Oh, ini bukannya masa untuk maruah, Kuljo. Lupakan rasa bangga awak. Tinggalkan prinsip awak tu, kawan. Tak mungkin. Saya mesti mendakap prinsip-prinsip saya. Saya bukan pemain video macam Shakes. Saya tak boleh main tenis meja macam Chill John. Saya seorang pemain bola sepak. Ya, betul. Awak boleh lah. Bagus tu. Kuat lagi, Mon. Ayo. Hakikat tak bohong, Chill John. Pemusing nombor 1 ialah sentiasa pemenang. Rally yang hebat. Tenis meja kaki. Apa ni? Janji tetap janji, saudara. Separuh masa kedua sedang berlangsung. Berita yang baik untuk Super Strikers. Nampaknya Kuljo berada di padang dan serta-merta terus beraksi. Woohoo! Ayo Kuljo! Kalau pun Kuljo boleh buat pencungkil gabus tu, mana kita nak tahu ia pergi mana? Tak ada berlatih kan? Ya, dari apa yang saya nampak, pencungkil gabus ada fikirannya sendiri. Apa gunanya lagi, Kuljo? Kami tahu semua pusingan awak. Baiklah, ini dia. Pusingan kelima akan keluar.
Saya haraplah. 1 daripada 4. Ia berlayar masuk ke kawasan berbahaya. Tapi yang melepasi semua pemain. Apa bendanya tu? Oh yeah! Pemusing nombor 1 memang sentiasa pemenangnya. Saya kalah. Bagus. Macam senja. Kami nak simpan yang tu. Oh, kawan, SL4000X lebih daripada bagus. Awak kena lagi uragiri. Saya kalah. Hei kawan-kawan. Yo, 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 yo. Oh, Shakes, awak masih main permainan old school SL4000X tu ke? Kami masukkan permainan hybrid baru kami, Pedal Power menentang Liga Super. Pemusing dapat semuanya. Saya baru dapat yang ini dari Alex. Oh, nampak hebat. Boleh saya cuba? Mana boleh kawan? Saya cuma baru sampai peringkat 41. Ada masanya, saudara. Ada masanya.